Gelang patah, tapi nak buang sayang. Boleh jual ke? Jawapannya boleh. Kami di Kudani Jewels beli emas terpakai, sama ada dah rosak, tak cukup sepasang atau dah tak pakai. Kami juga terima surat pajak gadai yang aktif. Bawa surat tu, kami bagi nilai ikut emas yang ada dalam surat tu. Barang kemas lama tapi ada cok 916. Masih laku ke? Laku sangat. Cok 916 maksudnya emas 22K. Nilai tetap tinggi walaupun barang tu dah lama. Macam mana kalau barang dah rosak ataupun calar? No problem. Kami kira ikut berat dan juga ketulinan emas, bukan rupa. Surat pajak tu maksudnya apa? Surat pajak gadai tu ialah resit dari Ar-Rahnu ataupun pajak gadai. Kena tunggu berapa lama nak dapat duit? Tak perlu tunggu. Kami bayar cash on the spot. Jangan tunggu emas berkarat, duit pun tak datang. Tukar emas lama anda ataupun surat pajak gadai anda yang lama kepada cash hari ini juga. WhatsApp kami sekarang ataupun tekan link untuk berurusan.